Dia untuk lelaki handsome sahaja. Sebab apa? Sebab boleh dek, okey. Ini adalah Dior Triple Messenger. Korang boleh cabut tepi ni. Kalau korang tak nak pakai dia, boleh je, tak ada masalah. If nak pakai ni sahaja boleh, nak pakai ni sahaja boleh, nak pakai dua-dua sekali pun boleh. Datang sekali dengan pouch dekat tepi ni. Boleh jadikan dia as a clutch bag ataupun boleh jadikan dia as a sling bag dan juga shoulder bag pun boleh juga sebab tali dia adjustable. Condition dia light new, macam tak pernah pakai sebab stiker dia masih lagi intact. Defect ke scuffing kat bahagian corner semua tiada, okey. Memang cantik sekarang. Memang cantik sekarang. Memang cantik sangat, datang sekali dengan kotak, dengan dust bag dia semua ada lagi, okey. Kompartmen dalam dia pun luas juga. Okey, kalau korang nak ada satu sahaja unit untuk kita punya Dior Saddle Messenger Triple ni, harga dia tak mahal korang. Kalau korang tengok dekat sini, 8,700. Tapi untuk korang yang datang daripada video ni saja, Rabi nak bagi bag ni pada harga bawah 8,000, which is RM7,500 sahaja hanya untuk yang tengok video ni je, okey? Kalau korang tak nak lepaskan peluang, ada diskaun ni time dalam video sahaja, korang boleh screenshot and terus DM kita sekarang.